Nak tanya yang pasal duit kutipan tu, betul ke? Kutipan tu 1,000 lebih. Kutipan tu ceritanya begini. Ini saya rekod saya rekod nak masukkan YouTube boleh tak? Abang tahu. Macam mana tu cerita tu? Kita tak dapat akses direct pada mak pekan. Bukan kerana kita tak ada DP account number. Okey. Tapi kita ada sebab-sebab lain lah. Okey lah. Kita tak mau kita tak nak cakap lah kat sini lah kan. Yes. Yes. Jadi kita sangka okey lah, since Katik siapa nama dia? Ambil Katik lah. Katik scammer tu. Siapa nama dia? Ghazali Abdul Hamid. Ghazali Abdul Hamid. Dia beria-ia nak tolong hantarkan duit tu. Dia ni kononnya sebagai orang tengah dan dia akan jumpa mak pekan secara personal dekat hospital. So what happened was kita come on lah, ini derma orang sakit lah kan. Takkanlah dalam hati kita, takkanlah ini pun dia nak benar juga kan. Tapi dia yang initially yang voice out lah, yang nak minta kutipan tu. Dia offer, yes. Dia offer. Okay. Dia offer kawan-kawan kita. Dia banyak kali untuk diri dia pun dia minta. Untuk diri dia? Dia apa yang kali. Dia apa yang patah? Riman. Riman. Dia tak yang dia keluar daripada Riman tu. Riman. Dia sibuk. Dia nak kena dia hantar berapa ribu dia nak suruh kita semua support. Yes. Banyaklah. Itu salah satu dia akan vividly recall lah. Lagi satu yang duit StreamYard tu, konon-konon dia minta 200-300 ringgit. Tu saya counter. Kenapa tak hantar dekat transfer dekat apa ni, Brozan punya account? Dia senyap. Saya counter dia senyap lah. Tak apa. Ni transfer dekat dia. Celaka betul. Cek berapa belas je. Tak sampai berapa puluh tu StreamYard. Yalah. Saya lah kan. Tapi nak buat macam mana. Tapi yang sedih tu kawan kita mak pekan. Betul. Dia punya keadaan waktu tu memang betul-betul dia doif lah kan. Dia ada masalah peribadi. So keuangan ni harap-harap dapat bantulah dia punya keperluan. Tapi di Hamlau ni amount lah ingat 1,000 lebih dekat 2,000 jumlah. 2,000 orang Singapura support, orang Malaysia support kan. Yalah members. Betul. Sekali dia kasih dekat mak pekan 300 ke 350 kata mak pekan kan. Tak ada Bro Afi. Kalau dia genuine kan, kalau dia gentle, ni duit kutipan ni saya ambil sikit lah untuk duit penat ni kan. Saya ambil sikit lah, minta izin dulu. Kalau dia gentle, ini celaka ambil 700, ambil lah 300, 700 bagi kat mak pekan. Sial betul. Betul. Kalau dia ambil 300, kita pun okey lah. Maaf lah. Yalah, ini 700. Betul lah. Betul. Dia pay effort sana. Okey lah. Kalau dia gentle. Tapi dia tak pernah berterus terang lah kan. Kalau dia berterus terang memang beruntung lah kita semua. Betul.